Awak kalau tak gaduh dengan orang, tak boleh. I think you're wasting my time right now. Kau buka business goal. Bila kita marah, kita akan lukakan hati yang orang kita sayang. Tadi aku ada bercakap dengan ibu Fiz kat rumah. Lepas bercakap tadi dia terus keluar. Tak tahu mana dia pergi seorang-seorang ni. Selama ni ibu tahu kan, memang air tu macam gitu orang dia. Maya lebih rapat dengan dia kan. Nanti Maya bantu ibu buat pengai. Apa ni? Apa pasal ni? Kenapa ibu nangis, Maya? Bu, nanti Bu. Bu. Kau kena ingat, Dai. Itu mak kau. Bukan kawan kau. Syurga bawah telapak kaki mak kau, Ai. Dah berapa bulan kau tak ada cerita, tiba-tiba muncul. Kau pula nak sekolahkan aku ke? Kau ingat aku tak sayang ibu ke? Kalau sayang, apa kau bikin? Sampai orang tua tu duduk dekat sini malam-malam buta, seorang-seorang, Ai. Kau buat apa? Bukankah kau patut tanya dia buat apa? Mana ibu? Ibu mana? Ai datang kat ibu. Bukan kau biarkan dia seorang kat bawah. Sampai hati kau Nasib baik aku ni tadi free tau nak turun. Apa masalah Ai sampai naik rumah? Ada kau cerita dengan dia? Aku dengar tadi kau siap tengking lagi dekat dia. Aku pun cari jalan lah, Maya. Kalau kau tak percaya, kau boleh tanya Hafiz. Hafiz. Tak habis-habis Hafiz. Daripada dulu kau Hafiz asyik problem aja. Hidup kau kan terserah kau lah. Korang takkan faham. Tak ada orang faham lagi. Tak ada orang faham dengan kau. Semua orang nak kena faham kau. Aku tak tahu berapa lama lagi ibu kau boleh ada untuk kau lah. Aku tak tahu. Kau pun takkan faham, Maya. Aku sayang ibu. Kalau kau sayang, kau tak buat ibu macam ni. Kau boleh fikir daripada hari ni, kau nak layan ibu macam mana. Jangan sampai nanti, suatu hari bila ibu dah tak ada, baru kau nak menyesal. Kau fikirlah. Sampaikan rindu pada bintang yang tahu tentangmu. Setiap mimpi masih wajahmu dalam doa. When are you coming back? In 2 weeks' time. Okay. Adam, you go play over there. Daddy need to talk to Daddy's friend. Okay. Okay? Bo. Mabuk turi apa? Bo, yang kali kalau nak mabuk, ajak aku sekali, Bo. Jangan minum sendiri, syok sendiri. Bangunlah. Kau apa hal tidur kat luar? Kau okey tak, Bo? Aku rasa aku silap langkah, Hafiz. Silap langkah. Tak isap barang, Aku tak jaga perasaan ibu semalam. Hello, what's your name? My name is Adam. Can I play with you? Okay. What are you doing? I'm waiting for my daddy. Where's your daddy? He's over there talking to his friend. Can we play together? Okay. Kadang aku terfikir juga, kalaulah kita boleh jadi budak-budak balikkan best. Tak ada masalah. Tak payah sakitkan hati orang. Aku pun kadang rasa begitu juga. Kadang-kadang nak fikir pasal masalah orang. Apa yang kata Menong, Fiz? Ya, cakap pasal sikit hari, Ambo. Budak yang hit kita tu, aku rasa budak Bojenggo juga. Asal Syak tu budak Bo, Bo, orang macam Bojenggo tak akan lepaskan kita sembarang kalau kita tak bayar duit dia, Bo. So ni macam lepas ni kan, aku pergi serta anak aku kejap. Dan aku akan jumpa Nora. Lepas tu aku akan jumpa kau balik. Okay? Kita proceed tempat Bo, macam. Okay, boleh. Cakap pasal Mak Tiri kan. Semalam aku jumpa Mak Prefect. Mak Prefect mana pula ni? Si Maya lah. Maya. Oh, kalau nak bawa pasal Maya, cerita tak akan habis, Bo. Dari dulu sampai sekarang.
Tak apa, tu nanti kita catch up. Ni aku rasa kan kau balik rumah lu pun cantik. Bro, katil kau kat rumah tu sedap-sedap. Kau tak nak tidur, kau tidur sini pula. Tak nak katil lu, tolak aku je. Sekejap Hafiz. Semalam aku dengar I.O naik rumah tau. Itu yang buat aku gaduh besar dengan ibu. I.O datang Kau ingat ni pasal hal kereta apa? Aku kurang pasti Hafiz. Ni macam Abo. Aku baru dapat tahu ada kedai kereta baru buka. Car Kilang. Why not kita angkat tu kereta, kita park sana dulu. Tengok macam apa kita boleh bikin. Ini lagi satu. Macam mana kata aku ada kat sini? Ibu call aku tadi. So sampaikan kau buat sementara ni yang cari dia kat rumah. Kau dah buang aku dari tadi. Baru kau nak cakap pasal ni benda. Alamak, kau betul Hafiz. Habis kalau aku berbuang kau Merepek, siang-siang, kau tak akan layan aku apa? Mepek lah Hafiz. Cakap salah, tak cakap salah. Madam, let's go. Okay. Sorry, my dad is calling. Bye. Bye. Daddy, is everything alright? Everything's fine. Don't worry about it. Anyway, your Grab is here. I'll see you in 2 weeks' time, yeah? Let's go. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Bu. 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 Anak ibu Ai. Assalamualaikum. Ibu pergi membawa diri sementara. Bukan sebab ibu tak sayang Ai. Cuma ibu perlukan ruang untuk tenangkan hati. Semoga saat ibu tiada di rumah nanti, ibu harap Ai dapat belajar tentang rasa kehilangan yang sementara sebelum ia menjadi kehilangan yang selamanya. Ibu pergi bukan untuk meninggalkan, cuma ibu mengajar hati kita berdua tentang rindu dan nilai sebuah kehadiran. Salam sayang, Ibu. Kini kau tiada, ku hilang rasa. Akhirnya tiba sayang dinanti. Ibu salah lah ni. Ibu sentiasa betul, Ai yang salah. Okey. Hari ni kita nak masak. Betul? Rancangan apa ni? Rancangan ketuk-ketuk anak beranak. Ketuk-ketuk anak beranak. Kita nak masak nasi goreng kan? Pakai nasi goreng. Alright, ingat sikit. Alright. Sikit. Angkat ni semua taruh sana. Okey, mana? Kami Zara je. So, Tapi ibu anak ibu suka ayam tak? suka ayam. Ibu suka Ai? Anak ibu. Tak ada ibu. Betul. Okey, sekarang Ai pilih yang mana Ai? Kita ada sambal bawang. Kita ada sambal batang gonggong. Kita ada Sote. sambal hijau ikan masin. Betul, sambal hijau ikan masin. I rasa dalam ni ikan masin Ai. You rasa? Kan? Ya, ikan masin. Bau dah naik Dan nama masakan Ai mesti dah bau dia naik. Okay, kita masukkan nasi pula. Masukkan nasi guys. Tak pernah dibuat orang ya? Ikan masin dengan ayam. Ibu relax ke? Relax okay. Satu paket $8. Tapi kalau korang beli bundle 3 dengan harga $22 kalau korang kod Sangka. Okay, ibu rasa dah boleh kot. Okey, come. Tester. Okey, tester. Kurang garam. Kalau Kurang nak garam, lagi, tambah lagi garam. Tapi rempah dia, Alhamdulillah. Rempah dia kita rasa dia baik, Alhamdulillah. Sebab bagi dah okey dah. Ya, kalau untuk kita yang darah tinggi, kita tak boleh makan garam banyak, kita just nice. Ranca dia sangat-sangat padu. Sambal hijau dia sedap. Guys, kita ada 3 macam apa rasa ya. Crispy. Sambal hijau, ikan asin, sambal batang gonggong dan juga sambal bawang. Dengan harga sepaket $8, kalau korang kod Sangka, $7.50. Tapi if you buy bundle 3, $22. $22. Pandai. Ai, kau cuba aku sekarang? Duit kau dengan aku. Jangan lupa kereta aku dengan kau. Kak, sabarlah. Cepat nak, macam nak bunuh orang ke? Beh, kau nak aku sabar macam mana lagi? Dah mamak tercuri kau punya kereta. Lagi satu dia dah bantai muka kau macam nak setengah mati.
Kau nak aku sabar lagi? Kau cakap dia tunggu sana kan? Ya. Dah tu, jalan lah. Kak. Lantak kau lah. Apa pasal? Aku fikir kau orang baik tau. Bukan sekadar kau curi kereta dia. Kau belasah muka dia nak setengah mati. Belakang tu sekarang kau nak tuntut duit daripada dia. Apa kau berbual ni? Hey, aku belum habis berbual dengan kau lah. Kau tahu tak orang tu adik aku. Adik kau siapa? Ni, Ni siapa? mana pula si Dan ni? Danny. Tak sangka kawan dia pun ditipu. Darah daging kakak dia sendiri kena tipu. Kau tahu apa tak, Kiki? Kau ingat ke tak tempoh hari kau cakap dengan aku, don't waste your time. I'm wasting your time. Tapi hari ni aku cakap dengan kau, don't waste my time. Kau time macam gini pun masih boleh cekik lagi Apa kak? Orang makan pun salah ke apa? Tadi kau pergi mana? Tadi orang pergi toilet, panggil kakak pun tak datang. Tak tahu mana entah orang pergi, lepas tu kakak hilang. Habis kau nampak aku dah cabut, kau tak tahu macam nak call aku. Habis macam mana kakak tahu orang kat sini? Kau kalau ada masalah, mana lagi kau pergi? Sini juga apa? Dah lah, bising lah. Duduk lah. Jangan marah-marah. Kakak nak makan? Ni ada roti. Nak air tak orang order? Kau stop it with this nonsense, Dan. Pasal apa lagi ni kak? Kau better come clean dengan aku sekarang. Kau dah tipu aku Tipu apa bendanya? Apa air tu cakap? Ai cakap dengan aku, selain daripada aku yang dah kena pret tadi, engkau pun dah pret dia. Kakak dengar cakap dia. Adik sendiri akak tak nak percaya. Sekarang ni, the word trust does not mean anything anymore. Aku dah tak tahu siapa nak percaya. Kau bilang aku, kau besar punya mangsa, datang situ curi kereta kau, datang sini tak terti macam nak bayar. Takkan kakak tak tahu? Orang kan buka kedai. Jadi orang pergi kat air and air sudi nak pinjamkan duit. Jadi bila orang dah serabut, main sign saja, 15% tu orang lupalah. Tak tahu pun ada kat situ. Habis bila kau sign, kau tak nampak? Tak. Sebab tu orang tengah hutang dia 15%. Itu yang dia ambil kereta orang. Yang kakak pula macam mana? Wedding company tu. Kan aku cakap dengan kau, aku tolong je kawan aku. Busuk-busuk, aku ada aku punya full time job untuk fall back on. Sebab tu orang tanya, kakak nak join tak investment orang? Kau nak invest emas sekarang? Emas yang sikit hari kau bilang tu? Ya. Masalah lagi satu bertimbun. Dah jatuh, ditimpa tangga. Sudahlah, Dan. Dalam hidup ni, tak semestinya orang kat atas tau. Ada kalanya orang kat bawah juga. Kau stop it dah, Dan. Belum habis satu masalah, kau dah tambah lagi satu masalah. Mata kau tengok sini lah. Don't try to sell me any more silly business ideas. And kau jangan involve aku lagi dalam kau punya perancangan hidup kau lagi. Termasuklah dengan kau punya pelaburan baru kau ni. Stop it Kau just stop it. Kau jangan waste aku punya time. Like, you know what? Everybody should just stop wasting my time. You and I included. Yo. Kat tempat biasalah. Okay, bye. Tak ada mood saya nak makan. Baru nak makan kakak macam gini. Bodoh.
Assalamualaikum. Kak, Salam. tadi dengar bising-bising Biasalah dia balik gaduh. Ada roti. Kau boleh try lah. Nama kakak siapa? Nora. Nora. Salam perkenalan By the way, saya ada buat bisnes pelaburan. Ni kad bisnes partner saya. Apa-apa kalau kakak interested, kakak call lah. Nanti kita share more details Okay. Okay, saya minta diri dulu. Terima kasih. Okay. Terima kasih Thank you. Aku ada satu potential customer ni. Aku kasih kat kau dulu Okay. Thanks. Bye-bye. Yo. You bawa siapa tadi? Mana I tahu tadi dia duduk depan. Dia cakap dia ada apa ni? Pelaburan. Tengok. Angah mana ni? Mana I tahu tadi dekat depan. You apa you tahu, laki datang je berbual lah. Kira-kira apa? Kasih business card, name card nak date dengan you lah. Oh, you merepek ni. Habis ni? Roti siapa? Tak tahulah. Tadi dia tak habis. Dia kasih I. Dia kasih you. Kira-kira apa? Dia makan setengah, you makan setengah. Oh, you merepek ni. Baik meripik. Saya cakap dengan you kan, don't trust anybody. Jangan percaya sesiapa. Lagi orang ni you tak kenal. Lagi boleh berbual lagi. You nak I jaga hati you, hati I you ada jaga. Sorry lah you. Lain kali I tak buat lagi, okay? Next time I will call you lah dulu. Semalam baru sweet, sekarang bagi short. Kalau you buat lagi, I make sure dia 500 pack je 100 pack tau. Apa-apalah. Asalkan you halalkan I. Halalkan you, kira-kira selama ni you haram ke? Alah, haram-haram pun you nak juga. Oh dah pandai lah you pergi tempat lain Belajar daripada you apa? Ni apa makanan yang sedap? I suka nasi ayam dia. Nasi ayam. Okay, nanti I order. So ni roti tak payah lagi kan? Kita park tepi dulu. Okay, ni I nak cakap dengan you Kejap lagi, I nak pergi jumpa Ai dengan kawan perempuan kita, Maya. Okay, tapi sebelum apa-apa, I tak nak you salah faham atau dengar mana-mana yang kita bergaul dengan perempuan. Jadi kalau you dengar apa-apa atau nampak apa-apa, I tak nak you salah faham. Maya siapa pula? Maya kawan sekolah lama kita. Baru tu hari sweet. Dah pandai jealous nampak? Tahu kan apa tu maksud sakit hati. Maya kawan lama kita lah, kawan sekolah. Tak mau risau. Okay, ada hal sikit pasal ibu Ai. Okay lah, asalkan you jangan lebih-lebih sudahlah. You tahu kan kalau I lebih-lebih dengan you je. Kan I dah cakap kau nak lebih-lebih, halalkan I. Kalau you nak I halalkan you, ni kad dibuang dulu. Tak perlu Yang menyemak kat sini. Bila nak jumpa parents I? InsyaAllah next month. Next month. You dah jumpa bridal belum? I tengah ada tanya few bridal. Tapi biggest question is, you suka colour apa? Apa-apalah, something elegant. You pay English pun makin maut dah Something elegant Nanti I check. Make sure next month jumpa parents I. Okay. Yang penting confirm budget semua dah set. I tak nak lebih-lebih lagi. Alright? Okay. Order you punya nasi ayam. I tunggu. Tak lah, I gurau je. I pergi order. Welcome to my new space. Apa lagi? Rosi dah ada. Sila duduk. Dah. Okay. See, I treat my guests very well. Okay. Aku datang dengan Kopi Badi ni. Aku minta deal barang. So, kau dah ada ke belum barang kau? Apa yang kita deal ni? Don't waste my time, brother. My client come first. Yes. Ni barang yang aku minta kau. Boleh aku cek tak? Silakan. Okay. Dan.
kau bisnes dengan Ai dah terjunang pun. Pasal tu semua aku tak peduli. Sekarang yang penting ini barang. Macam mana kita nak deal sekarang? Bo, selama ni bisnes aku clean. Betul tak kah? Betul. Since it's my first time buat dengan kau benda ni, I leave it up to you, bro. Since you put it that way, 15% kau angkat, yang balance aku punya. Malam ni, aku ada deal dengan satu klien. Aku akan bikin close. So, it's a deal, bro.